Saya tak boleh, saya asyik fail. So saya rasa saya dah tak ada skill dah. So saya tak boleh lah, saya nak quit. Hari-hari nangis, macam murung sikit lah. Satu tahap saya pergi KK, saya nangis kat doktor tu, saya kata saya nak quit. Doktor tu cakap, saya ada kawan dulu masa houseman, setiap posting dia kena extend. Kira kan 4 bulan kan, mesti dia kena extend 5-6 bulan. Tapi akhirnya dia jadi juga doktor. Awak baru posting pertama, takkan awak nak quit dah. Perkenalkan Fatin ni, dulu saya mengajar dia every cuti sekolah kan. Mak dia nak tuition kan, macam tiap hari juga. Time tu dia dah terror dah sebenarnya. Masa saya ajar dia pun dia dah okay lah. Saya rasa dia masa form 5 je kot, ke form 4 sekali, saya ingat dah. Tapi bila saya ajar tu nampak lah dia very fast. Masa tu pun saya tahu juga dia dah cakap kat saya dia nak jadi doktor. Dia dah firm dah. Masa dah belajar tu pun dia dah tahu dia nak jadi apa. Dia juga pelajar kisas Kelang. So kisah ni kita, untuk siapa tak tahu, dia antara sekolah Islam yang bagus juga lah, yang ternama juga lah Jadi alhamdulillah sekarang ni nak fast forward, Fatin dah jadi doktor doktor untuk klinik kesihatan di Johor Bahru Jadi saya nak tahulah. So lepas dia ambil tuition dengan saya tu, dia dapat 10A 1B+. Jadi tapi MA A lah, A+. Kan? A+. Okay. Sebab rare juga student saya dapat A+. Selalu dapat A lah, A solid. So dapat 10A dan 1B. Lepas tu boleh ceritakan lah, lepas tu apa yang Fatin tulis di sini. Dia tulis dia pergi ke asasi sains di ITM Puncak Alam Betul. Situ pun dia kata dapat CGPA 4.0. So boleh cerita berapa lama di situ? So asasi, boleh mula. Asasi sains first kali. Terima kasih Cikgu Zainal. Lama sangat tak jumpa. Last kita jumpa masa wedding saya. So saya masuk lepas kisas tu 2012 saya masuk asasi sains UiTM Puncak Alam. Kita belajar ada lebih kurang 4 subjek lah yang wajib, macam physics, maths, biology, chemistry. Tapi ada lah subjek tambahan tu macam English for communication, agama. Dia lah yang tu tambahan je. Yang wajibnya yang untuk 4 flat ni ialah 4 subjek ni. Setahun je bendanya, 2 semester. Lepas 2 semester tu setahun. Dia macam matrik tapi untuk asasi sains. Lepas 2 semester ataupun 1 year tu kita baru apply UPU lah. Lepas tu cerita lagi, you pergi ke Universiti Sultan Zara Abidin di Kuala Terengganu Kuala Terengganu, betul. Okay, boleh cerita kat situ berapa lama dan apa you belajar masa kat situ? Saya dekat Uniza tu 2012 tu juga dalam bulan September kot saya masuk sampai 2018 lah. So lebih kurang 5 tahun. 2013 lah. 2013 sampai 2018 melalui UPU lah saya masuk. So ada 10 semester 5 tahun. First 2 years sebab MBBS. So first 2 years ialah pre-clinical. Maksudnya semua teori yang kita belajar hari ni, semua teori pasal semua sistem, organ sistem daripada brain sampai everything, skin, kita belajar dalam first 2 years. Daripada 3rd year sampai 5th year, 3 tahun ni ialah clinical. Clinical punya phase lah, iaitu kita pergi belajar dengan patient. Kita kena masuk hospital, kena on call. Dia mula train kita lah macam mana doktor kerja yang sebenar. Lepas tu kalau ada posting-posting yang tertentu macam forensik lah, tengok otopsi. Primary care kena pergi klinik. Banyak attachment lah sana sini. Sampai ke hospital besut saya pergi. Lepas tu 3 tahun lah. Jadi ada 2 exam. Satu first professional masa end of pre-clinical. So masa second year ada satu professional exam. Masa 5th year end of the whole thing tu ada satu lagi professional exam. So ada 2 professional exam. Dua-dua tu kena pass baru boleh grad lah. Maksudnya dekat Malaysia ni lebih kurang macam Fatin lah belajar macam yang saya dengar 2+3 lah. Yang saya dengar kawan-kawan saya macam UKM, yang lain tu kan macam sama lah 2+3. Standard Malaysia punya I think style, so lah. I think so. Lagi satu sebab masa tu kita orang dekat Terengganu ada 2 universiti yang ada medical science. Satu Uniza kerajaan dan satu tu UCSI. UCSI untuk private university lah. Diorang pun sama. 3rd year diorang dah masuk hospital. Apa ni memang tak ada masalah. So Fatin lulus teori exam dengan clinical exam dengan cemerlang lah. Memang tak ada repeat paper Okay, memang terror. Alhamdulillah. Lepas tu saya nak recall kat dulu saya di overseas kan, di Dublin. Di Dublin pun memang terkenal dengan ramai budak medik belajar kat sana lah. Dan dia orang cakap dekat Malaysia ni dia orang lagi lagi pandai buat kerja tau. Tapi saya dengar ni 20 tahun lalu lah, mungkin dah lain lah sekarang kan. Belajar di sana dia lebih banyak teori. Teori dia macam 4 ke 5 tahun. Masa praktikal tu setahun 2. So orang cakap pelajar Malaysia ni lagi hands on lah, we call it lah.
Betul we have Fatin, to Fatin we, setuju we lah have kan. to be because kita orang ada logbook. Dia macam ni kalau saya tak tahu universiti lain, tapi universiti saya actually quite a new university lah untuk MBBS, sebab saya baru batch kelima. Sekarang ni dalam dah berbelas batch lah. Masa saya grad tu, saya batch kelima. Kita orang punya cohort pun kecil. Satu intake tu 60 orang macam tu je. Tapi kita orang punya tu memang sangat strict. Kita orang ada logbook macam houseman. Kita kena isi logbook tu. Logbook tu kena minta doktor sign chop. So kalau kita tak buat, doktor takkan. Hospital tu dulu saya attach kat HSNZ, Hospital Sultanah Nur Zahirah. So dia takkan sign kalau kita tak buat kan. Jadi kita memang kena buat. Dan kena ada inisiatif lah, macam pergi on call saja time weekend ke, untuk mengisi logbook tu. Sama macam masa houseman pun lalui benda yang sama juga. So kita orang macam agak prepared lah for that. So you belajar yang clinical tu 3 tahun tu dapat allowance ke? Tak, Ataupun memang tak ada. Belajar je. Cikgu saya beasiswa JPA. You dapat GPA for the whole 5 years lah. Yes, saya tak bayar lah. Tapi kalau GPA ni dia kena attach juga dengan kerajaan sekarang kan? saya tengah bond lah 10 tahun. Tengah bond lah. 10 tahun Okay, kejap. Kita akan datang ke situ juga. Sebelum tu, masa 2 tahun pertama tu belajar di tempat dia lah, dekat U kan, Uniza tu. Masa 3 tahun tu dia attach dekat mana-mana hospital terdekat dia, dekat di sekitar Kuala Terengganu ke, ataupun dia campak je random ke, atau macam mana? Kita orang alhamdulillah, kita orang punya fakulti betul-betul opposite Hospital Sultanah Nur Zahirah, dekat Pantai Batu Buruk tu. Hospital tu sebelah pantai, opposite dia jalan kaki kita orang punya fakulti. Tapi sekarang lagi best sebab sekarang Uniza dah ada hospital dia sendiri. So fakulti perubatan dia dalam tu lah. So macam lagi best lah kan. Kita orang tak ada hospital pengajar dulu. So kita tumpang dekat HSNZ, which is a GH of Terengganu. Tapi ada certain posting kita kena pergi tempat lain juga, sebab terlalu penuh macam pediatrik kita orang kena attach ke hospital Besut. Sebab pediatrik dia tak nak ramai-ramai lah. Sebab kita ada UCSI tu juga kan, kawan-kawan dari private tu juga. So dia tak nak ramai-ramai lah, sebab banyak outbreak macam RSV lah, influenza lah, apa semua dia tak nak. So satu. Nombor 2, posting psychiatry kita attach kat Hospital Hulu Terengganu. Kat situ memang ada sebab masa tu HSNZ tak ada ward lagi. Ward mental dia tak ada. So kita pergi ward mental dekat tempat lain lah. Tapi sekarang HSNZ dah ada semua. Ward mental semua dia ada, kompleks tu lah, kompleks mental tu semua dia dah ada lah. Tapi kita orang pun dah ada hospital sendirilah. Which hospital tu saya tak sempat nak masuk hospital pengajar. Tapi most of the time memang di tempat sendiri lah kan. Semua attachment dari segi you cakap tu lah. Kan ni semua dah ada in-house sekarang ni ada in-house. Pasal 3 tahun tu memang kita mostly kat hospital cikgu. Kita memang belajar, dia panggil bedside teaching. Kita belajar dengan patient dekat dalam ward. Kalau kita ada presentation baru kita akan balik ke fakulti. Tapi kalau tak memang semua kat hospital. Dulu susah lah sebab tak ada hospital pengajar tu lah kan. Tu yang susahnya. Tapi okey lah, alhamdulillah boleh je. So 3 tahun tu banyak lah belajar praktikal kan. Ada benda-benda pelik tak? Benda-benda yang tak boleh dilupakan ada tak? Macam menarik je dia punya pengalaman tu. Pengalaman menarik masa belajar. Okey, masa belajar tu adalah kes-kes yang menarik lah kan. Memang macam saya jumpa family angkat saya di kalangan patient. So saya selalu visit lah patient tu. Sebab kita orang selalu belajar dengan dia, sebab dia ada findings lah. Jantung dia ada findings yang unik. Kita panggil murmur. Maksudnya kita dengar bunyi kat dia kan. So selalunya patient-patient tertentu je yang akan dipilih untuk bedside teaching ni, yang memang ada finding, yang memang kita kalau pergi periksa dia ada sesuatu kat dia. Patient ni macam tu lah, dia sakit jantung. Dia lama kat hospital dalam 50 hari. So saya visit dia. Saya selalu visit dia sampai saya jadi anak angkat mak dia lah. So sampai saya grad tu memang saya selalu pergi rumah dia kat Marang, Maksud tu memang selalu pergilah, memang jadi ngam macam tu lah. Tapi jadi baik lah. Ada patient thalassemia major. Macam thalassemia major ni jarang kat Malaysia untuk kita tengok sampai dah besar. Selalunya sampai 20 tahun macam tu dah meninggal kan. Tapi dia ni dia boleh survive sampai 30-an. Banyaklah isu. Dia sangat banyak penyakit selalu masuk. Tapi dia baik lah dengan saya. Dalam 3 tahun clinical tu ada macam bonding dengan certain patient. Ada certain patient tu memang bonding. Satu lagi Chinese patient. Chinese patient tu dia ada masalah pembedahan lah, some surgical issue. Sampai dia TO, dia transfer ke PPUM. Tak boleh nak buat dah. Dah operate tapi tak okey juga. Saya visit dia sampai ke PPUM. Saya kan balik rumah, saya cuti kan. Saya balik cuti, saya orang Subang. So saya pergi visit dia. So sampai sekarang pun masih ada bonding lagi lah. Yang tu Chinese. Setakat ni lepas 5 tahun ambil tu, Fatin memang minat, masih suka dan rasa bermakna lah ambil medik ni. Ya, alhamdulillah. Sebab macam saya kata tadi,
Macam-macam orang kan. Ada student saya dia tak jadilah, atau dia lain lah. Tapi Fatin stay. Okay, lepas Fatin dah grad tu kena buat houseman kan, housemanship. Itu di mana tu? Boleh cerita Itu housemanship punya masa. Saya pilih dekat Hospital Sultan Aminah Johor Bahru. Kita pilih sendirilah. Zaman dulu memang kita di-allocate je. Sekarang kita boleh pilih. Dah lama dah juga boleh pilih. So saya pilih dekat HSAJB sebab masa tu saya dah kahwin, cikgu. So saya kahwin sebelum saya jadi houseman lagi. So bila saya so habis saya memang base dekat Johor Bahru ni. So saya pilih lah hospital tu walaupun saya tak nak. Sorry, saya tak nak. Tapi saya terpaksa lah sebab saya tak nak PJJ kan. Ikutkan nak Sungai Buloh lah kan, dekat dengan mak abah saya. Tapi sebab dah kahwin dah sebelum tu. Apa kan? Sultan Aminah. Sultan Aminah. Pergi Selat tu kan? Betul kan? Ya. Memang boleh nampak. Boleh nampak Singapura. Betul. Okay. Warna merah. 2 tahun di situ. 2019. 2019 Ogos saya start. Saya menganggur setahun. 2018 tu saya grad. 2019 masa batch saya memang menganggur lama. Sekarang ni macam dah tak cukup doktor. Tu yang cepat-cepat diserap tu kan. Kita orang dulu zaman lambakan doktor jugalah. Boleh lah nak kata lambakan. Istilah lambakan tu keluar zaman saya lah. Menganggur setahun tu memang saya kahwin. Saya tak buat apa-apa. Saya tak pergi kerja ke apa. Then saya start bulan 8 2019. Yang GPA kata 10 tahun bonding, time tu lah start. Time tu start. Betul. Lah, you masuk 2019 memang kena dengan time COVID. So memang handle lah kes-kes COVID kat situ. Saya sempat, alhamdulillah sangat, saya sempat habis medical, which is internal medicine, posting yang jaga COVID ni sebelum COVID. So saya habis internal medicine dalam bulan 1. COVID MCO tu bermula bulan 3 2020. So masa saya posting kedua lah. So saya dah lepas. Tapi kalau siapa yang basically saya sempat lalui houseman sebelum dan selepas COVID lah. Medical tu saya dah lepas dulu. Maksudnya lepas you kata Januari habis tu, lepas tu you buat apa? Lepas tu you housemanship ada 6 posting. Dalam masa 2 tahun kita kena rotate dalam 6 department besar dekat hospital tu lah. Lepas tu 6 posting ni adalah internal medicine, perubatan dalaman. Yang ni semua sekali lah dia jaga sakit jantung, sakit buah pinggang, COVID, apa semua tu. Lepas tu ONG, general surgery, pembedahan, pediatrik anak-anak, ortopedik tulang, accident, patah semua ni. Dan yang ke-6 tu kita boleh pilih. Dia panggil elective posting. Dulu zaman saya ada 4 pilihan. Sekarang dah tak ada pilihan lah. Sekarang disuruh semua orang masuk emergency. Dulu emergency ataupun bius atau psychiatry atau primary care. Jadi saya yang posting ke-6 saya dah pilih KK dah, cikgu. Saya memang, saya tahu saya nak masuk KK. Saya suka family medicine. Jadi saya dah pilih yang ke-6 tu, saya pilih KK. So dalam masa 24 bulan bahagi 6 is 4 bulan lah. Satu posting tu 4 bulan. You have to finish dengan syarat-syarat tertentu, bilangan cuti yang tertentu, ada exam penilaian dia semua, bertulis, teori, praktikal semua ada. Logbook kena fill up. Semua requirement dah cukup, baru you akan finish. You akan dapat macam kira lesen tetap lah. Saya nampak pun smooth juga you punya journey dekat housemanship kan? Tak ada masalah. Alhamdulillah tak ada masalah. Saya habiskan department semua tu dengan saya tak ada kena extend pasal benda-benda lain. Tapi saya kena extend dekat pediatrik sebab saya sakit lah. Saya jatuh sakit time tu. Sebab saya pregnant time tu. Dekat posting ke-4 tu saya pregnant. Jadi saya kena admit lama. Adalah masalah kesihatan time tu. Jadi saya disebabkan MC je lah. So disambung berapa hari MC tu je. Tapi tak ada sebab masalah macam tak sempat complete logbook ke kehadiran ke apa semua tu. Okay lah. 2 tahun you siap dekat hospital besar tu. Now you masuk KK lah. Sebab memang Fatin memang nak pilih KK sebab suka family medicine. Saya suka KK dua. KK yang sekarang lah, sampai sekarang lah. Saya suka family medicine dengan psychiatry. So lepas saya habis yang posting ke-6 tu kat KK, saya lepas posting ke-6 tu kita kena floating tau dia panggil. Floating macam terapuk apung kat hospital. Sampai dapat posting tetap. So masa terapuk apung tu, batch saya kebanyakannya kena COVID. Kena jaga COVID lah. Masa tu COVID tengah teruk sangat. Tapi saya dapat psychiatry time tu. Mungkin sebab saya pun baru lepas bersalin. So orang macam kesian ke, tak tahulah rezeki saya. So saya dapat psychiatry. So saya pun memang minat psychiatry lah. So saya
duduklah situ. Duduk kat psychiatry tu dalam dekat 2 tahun, almost 2 tahun. Dan baru saya dapat tetap, jawatan tetap. Sebelum ni kita orang kontrak. Masa saya housemanship tu semua saya kontrak. Saya dapat tetap bulan 7 2023. Then saya pindah lah KK. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Secretary tu mental kan? Mental, betul. Ya, betul. Kesihatan mental. Dia psikologi. Fatin minat kat situ Masa saya student, 2 benda ni lah saya dapat best student. Psychiatry dengan family medicine. Dengan satu lagi mata, oftal. Tapi oftal saya tak minat. Tapi saya boleh buat macam tu lah. Di KK ni memang dia fokus on family medicine kan? Yeah. Orang buat check up, orang beranak buat check up kat situ betul. kan? Di KK saya ni di Pekananas kan? Ya, betul. Pontian tu. Berapa lama dia ada kontrak ke macam mana? Tak ada, sebab saya kena... Akhirnya saya dah dapat tetap. Yang bulan 7 2023 tu saya dapat tetap. Jadi saya dah tak ada kontrak apa-apa lah. Kalau tak doktor, sekali kontrak dia 7 tahun. Kalau 7 tahun ni tak dapat tetap, dia kena terminate. Tapi saya dah dapat tetap masa tahun keempat tu dah. Sekarang ni Fatin memang selesa dan tak ada plan nak masuk balik sekretari ke ataupun macam mana? Pindah ke tak ada lah Memang saya suka sekretari. Sampai sekarang pun saya masih keep in touch dengan department lama saya. Macam diorang buat event apa-apa. Macam hari tu, baru-baru ni World Mental Health Day kan, diorang sambut World Mental Health Day, saya pergi. Tapi nak pindah balik tu belum ada plan lagi lah. Saya pun busy kat KK baru saya ni. Tapi memang seronok lah kerja sebab kena dengan you punya minat kat family medicine. Memang okey lah. Okey, suka kan? Alhamdulillah. Busy lah cikgu, memang busy. KK pun busy sebab patient ramai kan sekarang. Macam terlalu ramai. Biasalah memang busy, tapi at least saya sukalah benda tu. Belajar pun banyak sebab KK ni kita jumpa semua orang. Daripada baby baru lahir cek kuning sampai dah 95 tahun. Patient kita orang paling tua 95, 96 pun ada. Lepas ni Fatin nak menjurus ke mana? I mean, biasanya medik kan, adik saya pun seorang doktor kan, dia pun minat family medicine kan, dia pun nak ambil specialist kat situ kan, ambil lah master dia semua. So Fatin ada plan tak nak? Plan tu ada, belajar lagi bila tu tak tahu. Plan tu ada, insyaAllah lah family medicine lah kot. Sebab macam ni biasa kat psychiatry, saya minat psychiatry. In fact saya dekat KK ni saya in charge of mental health. Dia ada division dia lah. Setiap MO tu dia ada pegang portfolio dia. Saya pegang portfolio kesihatan mental dan kesihatan remaja. Memang ke arah ni lah. Sampai sekarang pun kalau ada patient susah datang dengan mental health problem, kawan-kawan saya akan refer saya. Tapi saya rasa saya lebih kepada family medicine tu kot semua. Sebab bila saya kat psychiatry saja, memang sakit kepala. Setiap hari saya sakit kepala. Sebab dia macam bila saya balik tu saya akan sakit kepala. Sebab mungkin kita terlalu berdepan dengan banyak sangat masalah orang kan. Bila kita balik tu sakit kepala lah selalu. Tapi Fatin minat kat situ. Di sebab sakit kepala pun minat. Minat. Saya punya minat tu sampai saya terlibat dalam penubuhan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat Mentari, JB. Kita tak, kira department saya lama tak ada lagi mentari. So saya tolong buatkan paperwork. Memang minat lah maksudnya. Semangat tu ada. Tapi bila lama-lama saya rasa itulah, saya punya mental sendiri pun tak boleh nak tahan. Mental health ni kan? Sebab you nak nasihat orang, you sendiri pun kena sihat dulu kan. Macam mungkin tak boleh lah kot. Adik ipar saya, adik saya kahwin dengan doktor ni. Doktor ni pun dia attest dekat Hospital Bahagia lah. Okay OG lah tu, OG. Dia pun kata buat bidang sekretari dia kena banyak bercakap sikit lah. Banyak, sebab dia very subjektif. You kena layan orang tu kan. Dia bukan macam medik. Macam you kata kalau family health tu you bagi ubat sikit, dia okay je kan. Tapi orang medik kadang-kadang dia psikologi je. Agak susah nak bezakan. Kadang mungkin depression betul ataupun mungkin stres biasa. Betul. Kat situ pun orang susah nak bezakan kan. Apa yang saya faham sikit lah. Betul. Jadi in long term rasanya Fatin akan lagi sustainable lah kalau you buat kerja family medicine, family medicine kan. Okay, so ada apa-apa kisah menarik ataupun nasihat lah kepada, sebab macam saya kata di awal, cerita Fatin ni bagi saya dia smooth, terlalu smooth. Dia dapat daripada zaman sekolah dia sampai sekarang dah jadi doktor kerajaan, sangat smooth. Sebab macam saya kata tadi, ada student saya tak habis, ada tu dia tukar direction. So it's not easy. Apa yang Fatin tunjuk ni bukan nak kata dia effortless. Masa nak beritahu ada orang boleh buat kalau you betul-betul nak kan. So Fatin ada apa-apa nasihat ke nak bagi sebenarnya student lah yang berminat di doktor ke macam mana? Patutkah dia pilih doktor juga? Patut. Saya walaupun dengan segala negativity yang ada sekarang ni, macam my friends pun tak nak suggest anak-anak diorang jadi doktor, saya still akan suggest lah. Sebab memang sebenarnya tak ada lambakan doktor pun. Kita still perlukan doktor sebab patient kita sangat ramai. Makin lama makin ramai. Kalau untuk nasihat untuk adik-adik yang level student cikgu kan, maksudnya sekolah lagi, so first of all you kena decide lah apa yang you nak jadi. You punya bidang tu ke arah mana. So lepas tu
pilih lah course yang sesuai dengan you. Macam saya dulu, masa saya lepas asasi sains, dalam UPU tu, saya tak pilih selain MBBS. Semua MBBS saya letak. Sampai ke Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Malaysia Sabah, semualah. Tak kisah mana-mana, saya punya determine tu aku nak medik sahaja. I will not settle for less. Kena decide dah you nak mana. Kalau you letak je mana-mana, mana-mana lah dia bagi you. UPU. Lepas tu sekarang tak boleh rayuan lah, apalah kan. So kita kena betul-betul decide kita nak apa. Lepas tu bila kita belajar tu, tak tahu apa-apa tanya. Tanya dan tanya. Jangan tunggu, jangan simpan. You boleh tanya kat kawan-kawan you yang pandai sikit atau kat lecturer. And kalau especially yang nak jadi doktor, you kena make use of your clinical years tu. Saya sebenarnya to be honest, saya banyak belajar dengan patient saya. Saya dengan patient saya memang macam ni lah. So saya memang belajar banyak dengan patient. Ada setengah kadang-kadang soalan exam sebab kita kat medical school banyak practical things tau. Kita tak banyak teori sangat. Dia banyak suruh kita buat. Lepas tu dia suruh kita, dia bagi kita patient sebenar masa exam. Professional exam, you akan ada 1 long case, 3 short case. Semua tu ialah patient sebenar. Real patient with real history. So kalau you tak pernah tengok case macam tu masa you belajar 3 tahun tu, 3 tahun praktik, 3 tahun yang clinical, memang you akan blur, tak tahu nak tanya apa, tak tahu nak proceed. So memang you kena banyak pergi hospital. You kena banyak pergi hospital, you kena banyak on call, you kena banyak kira buat benda yang selain daripada yang disuruh lah. Kena ada inisiatif. Belajar daripada patient, then you praktikkan lah masa you exam semua tu kan. Tapi housemanship memang tak senang pun. Tapi housemanship, kalau you boleh pilih hospital yang dekat dengan rumah you, you pilih lah. Macam saya, memang saya tak nak PJJ kan dengan husband saya. Sokongan keluarga tu penting. Tapi pada masa sama, you kena, kalau saya, masa saya houseman, nampak macam smooth kan cikgu, tapi saya sampai jumpa kaunselor time saya houseman. Saya memang dah sikit lagi nak quit. Sikit lagi. Memang sikit lagi. Masa tu saya kat internal medicine tu lah. Kalau orang dengar cerita saya memang smooth lah, power lah kan. Tapi saya sikit lagi saya nak quit. Kenapa? Boleh tahu kenapa you? Sebab masa saya internal medicine tu, saya posting pertama, saya menganggur dah setahun. So saya rasa saya punya skill dah hilang tau. So bila saya masuk pula, saya dapat ward perempuan nefro. So ward perempuan yang sakit buah pinggang. So sangat susah nak cari jarum, nak cari susah. So, semua prosedur susah nak buat. Dan kita yang kena buat sebagai houseman. Masa kini ward work, kerja-kerja dalam ward tu kita lah kena buat. Saya tak boleh tahu. Saya asyik fail. Saya asyik fail. So saya rasa saya dah tak ada skill dah. So saya tak boleh lah, saya nak quit. Hari-hari nangis, macam murung sikit lah. Satu tahap saya pergi KK terdekat. Saya nangis kat doktor tu. Saya kata saya nak quit. Doktor tu cakap, saya ada kawan, doktor tu punya kawan. Doktor tu kata kawan saya dulu masa houseman, setiap posting dia kena extend. Kira kan 4 bulan kan, mesti dia kena extend 5-6 bulan. Tapi akhirnya dia jadi juga doktor. Awak baru posting pertama, takkan awak nak quit dah. Tapi saya punya saringan mental masa tu teruk. Saya cerita je lah, memang teruk saringan mental saya masa tu. Murung pun teruk, stres pun teruk, semua teruk. Tapi doktor tu dia tak nak refer lah kepada doktor psikiatri ke apa, dia refer ke kaunselor. Tu yang saya jumpa kaunselor tu. Saya jumpa kaunselor dan alhamdulillah lah, memang apa yang dia cakap tu kena dengan jiwa saya, masuk dalam hati saya. Dan lepas tu saya macam lebih confident sikit lah. Lebih confident sikit yang saya boleh buat benda ni. And lepas tu saya ada banyak kali on call kemudian tu yang smooth tau. Lagi smooth daripada before. So maksudnya saya perasan yang kalau kita keep on trying, benda akan jadi makin smooth daripada kita elak, kita lari. Kalau kita face benda tu, InsyaAllah dia akan makin smooth. So daripada seorang yang tak pandai pasang jarum, yang memang asyik fail, lepas tu saya mengadu kat pakar saya. Saya mengadu kat pakar saya kata, kan kita ada assessment kan, saya cakap kita ada assessment. Masa dah jadi doktor pun ada exam juga. So masa saya kena exam tu, dia bagi saya patient lelaki. Dan saya tak dapat sangat jawab tau. Lepas tu doktor tu kata, nak awak ni teori pandai. Dia cakap, teori awak ni bagus, cara awak examine sangat bagus. Tapi kenapa awak tak dapat finding ni? Saya cakap lah, saya tak pernah tengok kes ni. Penyakit tu macam spesifik kat lelaki. Tu hint dia lah, dia spesifik kat lelaki. So patient perempuan tak ada sakit tu. So saya cakap lah, saya tak pernah tengok. Sebab tu saya tak tahu. Walaupun saya examine betul, teori betul, terus pakar tu tukar saya kepada ward lelaki lah. Jadi saya macam makin better lah. Makin better. Saya punya lelaki kan senang kan nak pasang jarum. nak ambil darah ke apa, senang. So saya gain confidence tau. Cuma satu benda yang saya nak cakap ialah kita tak boleh stop lah. Kalau kita elak, kita akan makin takut.
So kita kena cuba. Kita kena cuba. Tapi dia cakap dengan patient tu lah, kalau saya tak dapat, saya minta maaf ya, tapi saya cuba. Kita buat lah betul-betul. And then lepas habis posting tu, saya masuk ONG. ONG tempat orang bersalin. Jarum memang kena pasang yang besar-besar, tak boleh pasang yang kecil-kecil. Memang kena pasang yang panjang-panjang sebab orang nak pergi Caesar lah, apalah. So masa tu, daripada seorang yang tak pandai dan tak confident, tiba-tiba kat ONG orang minta tolong saya pasang. Doktor lain. Fatin, aku tak boleh, tolong. Dulu saya akan lari lah kalau orang tak tolong saya. Tapi bila saya kat situ, saya akan okay, aku buat. Dan saya dapat. So makin lama kita makin confident lah. Yes, kita kena cuba. Kalau aku lari, sampai bila pun aku tak pandai. Sama lah, benda tu berterusan sampai saya posting ke-5 tu. Memang kalau ada susah je jarum, Fatin. Susah je jarum, Fatin. So, makin lama kita dapat skill tu kan. So, sebab tu kalau adik-adik yang nak jadi doktor, jangan cepat give up. You kena cuba. Dan you kena seek help lah juga. Jangan malu nak jumpa kaunselor, nak jumpa pakar you kalau you ada masalah, sebab setiap department dia akan ada house specialist yang jaga houseman. Dia ada specialist yang jaga houseman. So saya punya specialist tu ialah saya punya examiner juga, yang masa kes patient lelaki tu kan. So saya cakap dengan dia lah, saya tak pernah jaga ward lelaki, macam mana saya nak tahu kes ni. So dia pun tukar saya. So jangan diam-diam lah, jangan senyap-senyap. Kalau ada masalah you cerita je. So Fatin memang saya nampak walaupun dah jauh macam smooth, tapi sebenarnya sebab mungkin Fatin seorang yang suka confront benda yang susah tu, itu yang nampak smooth. Sebenarnya bisa confront tu susah juga kan. Tapi orang luar tak nampak lah kita punya, yalah, kita nak confront tu bukan senang dalam hati. Tapi orang luar tak nampak. Dalam hati tu macam apa kan, bergelora. Sampai you kata sekarang ni you lagi pandai banding sebelum ni you takut masuk jarum tu kan. Sekarang ni you pula jadi orang yang di refer untuk buat benda tu kan. So saya rasa itu yang core dia sebenarnya. Lepas tu lah saya nak recap yang how smooth your story is. Tapi you pun, kita semua manusia biasa kan. So mesti ada benda yang you buat differently dengan orang lain buat. Sebab bila kita confront, kita tak buang banyak masa tau. Tu dia nampak persif macam smooth. Sebenarnya you tak buang banyak masa. Ada orang bila dia tak confront, dia delay, dia buat benda lain. Dia nampak macam dia lambat sebab dia tak confront je. Parent you memang very supportive saya nampak. Yelah, saya pernah tuition. Saya nampak parent memang support dari awal benda ni. Parent saya memang sangat supportive. Tapi saya tak pernah beritahu pasal saya punya struggle housemanship tu kat diorang lah. Sebab saya tahu diorang akan sangat susah hati kan. So saya ingat masa saya kat kisah dulu, masa saya struggle at maths, tu mak saya macam, tak apa, aku carikan cikgu kan. Aku akan carikan cikgu untuk kau. Kau sabar kan. Nampaklah dia punya panik tu kan, cari cikgu. Bila kau cuti kan, nanti mak cari cikgu. Saya tak nak susahkan hati. Dah lah saya duduk jauh kan, dekat sini, diorang kat sana. So saya handle lah. Saya dengan suami saya je lah. Saya cakap suami saya nak jumpa kaunselor. Dia ikut. Tempat kerja memang saya handle seorang-seorang je. Saya just tak boleh takut kena try. Fatin masuk kisah di form 1 kisah saya pada form 4 start. Dia tak ada form 1. Sejak you masuk kisah tu, you independent in a way lah kan? Betul. You tak refer sangat ke your parents sangat. Sebab you pun sulung ni selalu macam tu. Bila dia buat sendiri je. So terima kasih banyak lah Fatin kerana sudi kat Timur. Walaupun banyak saya tahu you busy tau. 3 kali dah kan, tarikh ketiga. Tak maaf lah. Tapi tak apa, saya tak urgent pun. Tapi saya suka cerita Fatin ni sebab dia beri harapan sikit kan kepada orang lain dengan give up. So kisah salam to your parents especially. Okay, insyaAllah. Dan okay Fatin. Okay, terima kasih banyak cikgu. Okay, good luck juga cikgu. Okay.